warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Kisha Sumaya, wartawan TV PSS Ikhlaq Smart pada hari ini. Jadi sekarang saya berada di dataran Tan Sri Abdul Ghaffar di mana sedang berlangsungnya Majlis Watika Pelantikan Pemimpin Murid Smart tahun 2026. Antara perbadanan pengawas yang terlibat ialah pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, PRS, Biro Asrama, pengawas koperasi dan serasi dan ketua dan penolong ketua kelas. Objektif majlis ini diadakan ialah untuk memberikan para pemimpin muda pengiktirafan rasmi serta menambahkan rasa sifat bertanggungjawab dalam diri mereka. Sekian, terima kasih. Dan salam sejahtera. Kembali lagi kita bersama dalam sesi Temu Bual. Kali ini bersama saya, Saudari Adlina binti Ahmad Zaim. Tahniah diucapkan kerana telah dilantik sebagai Ketua Pengawas pada tahun 2026. Untuk pengetahuan anda semua, Saudari Adlina merupakan seorang yang sangat aktif dalam aktiviti kokurikulum dan mendapat tempat dalam beberapa pertandingan yang disertai olehnya. Moga-moga saya juga dapat mengikut jejak langkah Saudari Adlina untuk menjadi lebih berjaya dalam akademik dan juga kokurikulum. Jadi saya ingin menanyakan beberapa soalan kepada anda. Soalan pertama, apakah perasaan setelah dilantik sebagai Ketua Pengawas untuk tahun ini? Saya berasa amat bersyukur dan berbesar hati kerana telah diberikan kepercayaan dan telah diberikan peluang untuk menjadi seorang Ketua Pelajar bagi tahun 2026. Pada masa yang sama, saya juga merasakan bahawa jawatan ini mempunyai amanah dan tanggungjawab yang besar. Oleh itu, saya akan bertekad untuk menjadi seorang murid yang dapat memberikan contoh kepada pelajar lain. Terima kasih. Baiklah, soalan seterusnya, apakah harapan anda terhadap SMART tahun 2026 dan bagaimanakah cara untuk anda memastikan disiplin pelajar di SMART sentiasa terpuji dan cemerlang? Harapan saya untuk SMART pada tahun 2026 ialah SMART ini terus melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah cemerlang daripada segi disiplin dan sasiah diri. Kemudian, bagi memastikan disiplin pelajar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, saya juga akan bekerjasama rapat dengan pengawas yang lain bersama pihak sekolah supaya dapat memastikan peraturan sekolah sentiasa berada dalam keadaan yang adil dan berhemah. Saya juga akan bekerjasama bersama rakan-rakan saya dan juga pengawas sekolah yang lain untuk menunjukkan contoh teladan yang baik kepada rakan-rakan yang lain supaya mereka dapat menunjukkan serta mengikuti sikap yang positif daripada kami. Baiklah, terima kasih kerana sudi ditemu bual. Sekian, terima kasih. Hai semua dan salam sejahtera. Pada sesi temu bual kita yang kedua, saya bersama Vasanta yang telah dilantik sebagai pengerusi pengawas PSS tahun 2026. Tahniah diucapkan atas lantikan tersebut. Jadi, saya ada beberapa soalan untuk ditanyakan kepada anda. Soalan pertama, pada mulanya, bagaimanakah anda berminat untuk join pusat sumber dan bilakah anda dilantik? Saya berasa berminat untuk join pusat sumber sekolah sejak tahun 4. Dilantik sebagai pengawas pusat sumber di sekolah rendah dan diamanahkan sebagai Ketua Pengawas Pusat Sumber pada tahun 6. Saya ingin menyumbangkan
tenaga saya pada pusat sumber dan meningkatkan kemahiran yang ada pada sekolah rendah dan di sekolah menengah juga. Okey, baiklah. Jadinya awak ada banyak pengalaman dah lah ya? Ya, betul. Okey, soalan kedua pula, apakah nasihat anda terhadap pelajar-pelajar yang jarang mengunjungi perpustakaan sekolah kita? Saya bercadang rakan-rakan datanglah ke PSS. PSS ini merupakan suasana yang selesa dan mempunyai aktiviti yang menarik yang boleh menenangkan fikiran rakan-rakan sambil menambah ilmu pengetahuan. Okey, baiklah. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi ditemu buat. Sekian, terima kasih.